Norman ni, dia seorang leader. Dia memang pemimpin yang bagus. Dia sentiasa perhatian tentang kepentingan orang lain. Norman lah macam good lah. Dia macam bisnes dia macam dahsyat sangatlah dia businessman kan. Macam kalau boleh macam dia cipta satellite lah. Tak ada apa sangat pun. Very straight to the point, cakap pun. Lepas tu boleh nampak dia punya pandai dia. Dia sangat diplomatik, PR dia bagus. Kalau tak dia pasal duit saja. Dia seorang visionary. Dia mempunyai vision yang begitu jauh sekali sampai saya agak terkejut bila diorang dulu KRU ada filem dan sebagainya. Saya ingatkan kita habis kat situ je pakai jaket hujan, gaduh-gaduh, kan nyanyi-nyanyi tu habis. Itu kita orang lah. Punya dia ada vision yang jauh. Dan dia juga membantu industri dan sebagainya. That is good. Ada masa dia, you akan rasa macam apa benda lah tindakan dia ni, tapi sebenarnya dia buat atas kepentingan orang-orang majoriti yang lain. Senang cakap, tipikal Abang Long yang jaga adik-beradik, jaga family, jaga semualah basically. Even dengan staff pun dia rasa macam aku kena ambil tanggungjawab. Apa-apa dia, selagi dia boleh lah, selagi dia mampu. Dia being the leader, he wants to see success lah. Kalau ada benda-benda yang agak-agak yang apa, dia akan ke depan lah. Di dalam setiap mimpi kita saling mencintai, ke akhir nanti setia berdua hingga ke jana bahagia bersama. Hingga ke jana. Yusri ni sebenarnya very emotional. Dia kadang-kadang dialah jiwa seni dia saya rasa dia yang paling artistik antara kami. Dia tu workaholic lah, sangat workaholic. Saya pergi bangunan KRU kerana saya editing malam. Ada. Saya dah nak balik subuh, dia pun ada. Bila masa dia balik pun saya tak tahu, bila masa dia makan pun saya tak tahu. Sekarang ni ada anak, alhamdulillah. Dia akan ambil effort juga untuk take a break, take a breather untuk bersama dengan anak-anak. Tu saya rasa macam okay, this is good lah. Dan dia sebenarnya walaupun dia bukanlah bidang dia dalam perniagaan, dia 100% support saya. Dia macam tak pernah tanyalah apa-apa pasal apa keputusan saya buat. Dan saya hargailah Yusri selama ni memang beri support kepada saya untuk buat apa yang saya rasa yang patut dibuat pada satu ketika kan. Yusri jenis yang macam shy, kan? Dia macam tu sikit. Cakap sikit-sikit. Gelak pun, jarang sekali kita boleh dengar Yusri gelak. Ha. Jarang Memang jarang. Itu saya. Itu Lisa. Paling kelakar pun. Dan kalau dia buat lawak tu, saya paksa diri juga ketawalah. Sebab kadang-kadang tak kelakar. Tapi sebab dia adik kan, saya kenalah ketawa juga. Kerana ada masa-masa kita susah nak baca apa yang dalam fikiran dia, dan untuk memahami dia, kita kena agak-agak apa yang dia fikir. Dan Yusri ni seorang yang caring lah. Dia bila buat sesuatu dia very obsessed, mendalam lah. Sampai kalau dari segi filming tu dari atas sampai bawah dia nak tahu segala-galanya dan very detail punya person. Lepaskannya hasrat di jiwa, oh kerana ia kan menambah luka. Biar ku sendiri mengobati hati, janganlah pas kau sudah membenci. Saya rasa dia sensitif juga, tapi pada masa sama juga dia selalu membayangkan dia ni ada satu karakter yang sangat kuat. So very strong minded, memang ikut itu saja. Dia sangat serius pasal muzik, jangan main-main. Tapi pasal muzik, cubalah berdebat dengan dia. Dia akan pastikan dia menang. Dan pada masa sama Adri juga caring dengan keluarga semua sekali. Tapi kadang-kadang dia cakap dia akan lepas. Dia kadang-kadang dia cakap memang boleh menyakitkan hati lah. Dengan Adri ni adalah orang sangat nakal, sangat naughty, suka mengacau orang, suka ketawakan orang. So bila dia orang ada bergaduh ke, bertengkar ke, budak-budak kan, Daddy datang, bising, apa ni, Adri akan menangis dulu. Dia menangis dulu, jadi Daddy dia tak periksa, usul periksa tak ada, dia
bantai abang tu orang. Ingatkan dia yang tak bersalah. Padahal dia yang mesti abang-abang dia. Adri kita bisa boleh nampak selain daripada pandai, dia jenis yang ni joker ni. Yang ni jenis yang kuat menyakat, yang suka bergurau semua. Kita ada dalam KRU ni kita ada vote tau, voting system. Kita 3 orang kan. So kalau Norman dengan Adri setuju buat satu, walaupun saya tak suka, saya kena ikut. So itu cara kita punya majority wins. Tapi Adri ni kadang-kadang Norman dengan saya suka, dia tak suka, kita ikut cara tak suka. Kadang-kadang macam tu. Dia memang agak keras kepala.